Pernah tak anda tertanya-tanya kenapa sesetengah kanak-kanak tu nampak macam tak boleh duduk diam, manakala yang lain pula lebih tenang? Hari ini, kita akan bongkar satu kaitan yang sangat menarik, kaitan tersembunyi antara pergerakan pertama seorang bayi dan cabaran-cabaran yang mungkin mereka hadapi bila dah besar nanti. Kita selalu nampak cabaran-cabaran macam ni kan? Tapi puncanya mungkin tak sejelas yang kita sangka. Macam mana kalau saya katakan, kunci untuk faham semua ni sebenarnya terletak pada refleks kita yang paling awal. Satu program yang dah ada dalam diri kita bahkan sebelum kita lahir lagi. Okey, untuk faham semua ni, kita kena patah balik ke permulaan hidup kita. Jauh di dalam otak kita ada satu set program automatik yang dikenali sebagai refleks primitif. Dan inilah yang sebenarnya memandu pergerakan pertama kita di dunia. Cuba bayangkan macam mana seorang bayi itu secara naluri dia akan genggam jari anda atau terkejut bila dengar bunyi yang kuat. Itulah dia, refleks primitif yang sedang bertindak. Ia bukan saja-saja tau, ia sangat-sangat penting untuk terus hidup dan berkembang dalam beberapa bulan pertama kehidupan. Tapi refleks awal ni sebenarnya tak direka untuk kekal selama-lamanya. Sepatutnya, bila otak kita makin matang, refleks ni akan bersepadu atau diserap masuk ke dalam pergerakan yang lebih kompleks dan terkawal. Proses ni selalunya berlaku dalam tempoh 2 tahun pertama kehidupan kita. Maksudnya, bila otak dah makin matang dan ambil alih, pergerakan yang lebih terkawal akan muncul dan refleks-refleks automatik ni sepatutnya lesak macam tu je. Kat sinilah kuncinya. Bagi sesetengah kanak-kanak, proses ni berjalan lancar je. Tapi untuk yang lain, refleks ni macam tersekat atau tak hilang. Dan bila ia masih ada, dari situlah boleh timbul masalah-masalah yang kita tak sangka. Inilah yang kita panggil refleks primitif tertahan. Dan bila ini berlaku, ia boleh bagi kesan pada macam-macam benda dari tulisan tangan seorang kanak-kanak sampailah keupayaan dia untuk fokus dalam kelas. Jadi, macam mana rupa refleks yang tertahan ni dalam kehidupan seharian? Jom kita tengok beberapa contoh utama dan bagaimana ia boleh beri kesan kepada perkembangan seorang kanak-kanak. Tengok petikan ni. Para pengkaji sekarang ni nampak refleks yang masih ada ni sebagai penanda bio yang berpotensi untuk ESD. Maksudnya apa? Maksudnya, kewujudan refleks ni mungkin boleh jadi petunjuk awal yang kita boleh nampak yang menunjukkan ada perbezaan dalam cara otak berkembang. Dan ia bukan sekadar pasal pergerakan fizikal je tau. Macam yang kita boleh nampak kat sini, ia sebenarnya berkait rapat dengan cara otak tu sendiri berwayar. Kita tengah cakap pasal kelewatan kematangan, pasal ketidakseimbangan sambungan dalam otak, ada sambungan yang terlebih kuat, ada pula yang terlebih lemah. Ini gambaran yang jauh lebih besar dari sudut neurologi. Kita mulakan dengan refleks Moro. Anda mesti pernah nampak kan? Bila bayi terkejut, tiba-tiba je tangan dengan kaki dia terbuka luas. Itulah dia. Ia macam tindak balas lawan atau lari yang pertama. Sistem penggeras semula jadi badan dia. Sekarang, cuba bayangkan kalau alarm tu tak pernah dimatikan. Bila refleks Moro ni masih ada, kanak-kanak tu seolah-olah hidup dalam keadaan berjaga-jaga setiap masa. Inilah yang boleh jadi punca keresahan yang tinggi. Deria jadi terlalu sensitif dan apa yang orang selalu salah anggap sebagai masalah tingkah laku. Seterusnya, kita ada ATNR atau orang panggil posisi pemain pedang. Bila kepala bayi pusing ke satu belah, tangan dan kaki kat belah yang sama tu akan lurus dan yang sebelah lagi akan bengkok. Ini sebenarnya langkah pertama yang sangat penting untuk ajar otak dia selaraskan mata dengan pergerakan tangan. Tapi kalau ATNR ni masih ada, ia jadi pengalang. Cuba bayangkan, awak tengah cuba nak menulis, tapi setiap kali awak pusing kepala nak tengok kertas, tangan awak secara automatik nak jadi lurus. Inilah sebabnya ia boleh bagi kesan terus pada tulisan tangan, kebolehan membaca, malah koordinasi badan secara umum. Okey, refleks STNR ni pula, ia sangat penting untuk bantu bayi lawan graviti. Kiranya persediaan untuk dia mula merangkap. Dan bila STNR ni tak berintegrasi, kita selalu nampak budak yang susah nak duduk diam kat meja. Dia mungkin membongkok, asyik bergerak-gerak atau lilit kaki kat kerusi. Sebenarnya bukan sebab dia nakal, tapi sebab badan dia tu secara fizikal tengah bergelut nak kekalkan postur badan yang tegak. Carta ni tunjukkan kaitan yang sangat jelas antara refleks yang tertahan dengan cabaran harian. Contohnya, kalau kita tengok refleks STNR tu, kalau ia masih ada, ia boleh menyumbang kepada postur yang lemah. Manakala, refleks Moro yang tak bersepadu pula boleh sebabkan tahap kebimbangan yang tinggi dan ledakan emosi.
Hubungan ni jadi lagi menarik bila kita mula fikirkan kesannya terhadap keadaan perkembangan neuro, terutamanya autism. Kajian-kajian dah mula tunjukkan yang kanak-kanak autism ni mereka lebih berkemungkinan untuk ada refleks primitif yang tertahan. Contohnya macam refleks moncong di mana bibir akan moncong bila disentuh dan visual routing di mana mata secara automatik akan ikut pergerakan. Ini menunjukkan yang refleks tertahan ni boleh jadi macam satu penanda bio atau petunjuk fizikal dan ini mungkin boleh bantu kita untuk kenal pasti dan sokong kanak-kanak dengan autism pada peringkat yang lebih awal lagi. Okey, jadi apa kaitan semua ni dengan sambungan dalam otak kita? Cuba bayangkan otak ni macam sebuah bandar yang sibuk. Refleks yang tertahan ni pula, ia bertindak macam kesesakan lalu lintas yang mengganggu aliran komunikasi yang lancar dalam otak. Maksudnya, ada bahagian otak yang mungkin berkembang lebih cepat daripada bahagian lain. Ini mewujudkan apa yang dipanggil perkembangan tak segerak. Hasilnya, otak mungkin sangat cekap dalam tugas-tugas tertentu, tapi mungkin menghadapi kesukaran dengan tugasan lain yang memerlukan komunikasi jarak jauh antara bahagian otak yang berbeza. Tapi, inilah bahagian yang paling menarik. Kalau kita dah boleh kenal pasti refleks yang tertahan ni, boleh tak kita buat sesuatu untuk sokong perkembangan otak? Jawapannya, ya boleh dan ia sangat-sangat memberangsangkan. Caranya? Senang je. Kita gunakan senaman yang ringkas dan berulang-ulang untuk tiru balik pergerakan asal bayi. Ia macam kita bagi otak tu peluang kedua untuk belajar corak pergerakan tu dengan betul supaya akhirnya ia dapat diintegrasikan. Contohnya kan, untuk tenangkan refleks moro yang terlebih aktif tu, senaman macam tapak Sulaiman ni boleh bantu. Bila kita bergerak dari posisi bergulung macam bola kepada regangan yang luas, ia sebenarnya tengah ajar sistem saraf kita untuk rasa ketegangan dan kemudian lepaskannya secara terkawal. Untuk ATNR pula, pergerakan macam merangkak cicak ni memang sangat berkesan. Pergerakan silang badan macam ni, ia secara aktif membina jambatan antara otak kiri dengan otak kanan. Satu kemahiran yang sangat-sangat penting untuk tugas yang lebih kompleks macam membaca dan menulis. Melalui satu proses yang kita panggil integrasi refleks, kita boleh guna pergerakan-pergerakan tertentu untuk bantu otak matangkan corak-coraknya. Dan latihan-latihan ni bukan sahaja boleh tingkatkan kemahiran motor, tapi juga fungsi kognitif macam fokus dan perhatian. Latihan-latihan ni, macam merangkak cicak atau kucing lembu yang ditunjukkan di sini, semuanya direka untuk jadi aktiviti yang seronok. Dengan mengamalkan pergerakan ni, kanak-kanak sebenarnya sedang membantu otak mereka untuk menyepadukan refleks yang tertahan dan membuka jalan untuk perkembangan yang lebih lancar. Tapi, sangat penting untuk kita lakukan latihan-latihan ni dengan sabar dan dalam suasana yang positif. Ia bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemajuan yang konsisten. Bila kita jadikan ia satu pengalaman yang seronok dan macam bermain, barulah kanak-kanak akan kekal bermotivasi. Tapi, dan ini sangat-sangat penting ya, sumber-sumber menekankan beberapa perkara. Kuncinya ialah konsisten dan sabar. Dan walaupun senaman ini nampak mudah, ia akan jadi paling berkesan dan selamat kalau dibuat bawah bimbingan profesional. Contohnya, seorang terapis cara kerja atau OT. Jadi, dengan memberi tumpuan pada integrasi refleks ni, kita sebenarnya beralih daripada sekadar mengurus tingkah laku kepada menangani punca utamanya. Dan dengan cara ni, kita dapat memperkasakan kanak-kanak untuk mencapai potensi mereka yang sepenuhnya. Jadi, lain kali bila anda nampak seorang kanak-kanak bergelut untuk duduk diam, ingatlah, mungkin ada cerita yang lebih mendalam di sebaliknya. Dengan memahami dunia refleks primitif yang tersembunyi ni, kita boleh mula membuka kunci potensi sebenar setiap kanak-kanak.